Sesi penerokaan ilmu ini dibawakan khas kepada anda oleh Wellwave Asia, pengeluar Vibrational Frequency Patch atau VFP. Okey, jom kita mulakan borak kita hari ini. Pernah tak anda macam berdepan dengan satu situasi ni kan? Anda tengah drive pergi kerja, jalan jam sikit lah macam biasa kat KL atau highway kan? Rutin biasa tu. Ya, rutin biasa. Anda tengah relax je dengar radio. Tiba-tiba ada sebuah kereta ni laju gila potong masuk laluan anda secara bahaya. Oh, yang masuk rapat sangat tu. Rapat gila dengan bumper depan. Serta-merta kan, darah anda menyirap. Anda rasa macam nak marah yang teramat sangat. Jantung berdegup laju gila macam nak luruh. Ya, automatik kan? Betul. Tangan anda tu automatik genggam steering kuat-kuat sampai menggigil. Tapi bila anda dah sampai rumah, dah tenang sikit, lepas tu anda fikirkan balik, anda sedar. Kenapa reaksi aku tadi melampau sangat Padahal kereta tu tak langgar pun. Tak ada cala pun kat kereta tu kan? Tak ada cala sikit pun. Kenapa badan kita boleh bagi respon yang sangat ekstrim, seolah-olah macam nyawa kita tengah diancam? Benda inilah yang kita nak gali mendalam hari ini. Topik ni memang sangat dekat dengan kita semua dan perkara yang paling menarik kat sini ialah reaksi melampau tu sebenarnya pada tahap asasnya dia bukan tentang kereta yang potong jalan tu pun. Oh, bukan sebab kereta tu? Bukan. Insiden potong jalan tu cuma trigger. Cuma pencetus je. Reaksi fizikal dan mental tu berpunca daripada sesuatu yang jauh-jauh lebih mendalam. Jadi, misi kita hari ini adalah untuk meneroka macam mana emosi, tekanan atau stres dan memori lampau kita sebenarnya wujud sebagai tenaga atau frekuensi yang tersimpan kemas dalam badan kita. Wah, tersimpan dalam badan. Macam mana tu? Ya, tersimpan. Dan yang paling penting, kita nak bincang macam mana kita boleh lepaskan beban tu. Supaya kita tak hidup dalam keadaan sentiasa tegang dan melenting setiap hari bila berdepan benda remeh. Menarik sangat benda ni kan? Sebab selalunya kita fikir stres ni cuma benda yang wujud dalam kepala je. Maksud saya, kita ingat ia cuma fikiran. Cuma mainan emosi semata-mata. Betul. Rupanya, tak. Ia bagi kesan fizikal yang nyata. Jadi, untuk sesi kita kali ini, kita akan bedah perkongsian daripada seorang pakar. Nama beliau Ingrid Hunter. Beliau ni merupakan seorang jurulatih utama untuk satu teknik yang dipanggil EFT atau Emotional Freedom Techniques. Pakar yang sangat berpengalaman. Ya, berdasarkan pengalaman beliau yang sangat meluas ni, ada banyak rahsia tentang sambungan badan dan minda kita yang kita tak pernah terfikir pun sebelum ni. Okey, mari kita rungkai benda ni pelan-pelan. Okey, jom. Mula-mula sekali kan, pakar ada sebut pasal minda separa sedar kita ni berfungsi macam hard drive komputer. Boleh terangkan macam mana konsep dia tu? Boleh. Kalau kita nak faham kenapa kita selalu bereaksi secara berlebihan dalam situasi harian kita, kita kena tengok cara minda separa sedar kita ni berfungsi. Cuba anda bayangkan, minda separa sedar anda tu umpama sebuah hard drive komputer yang kapasitinya tak terhad. Infinity lah. Ya, infinity. Atau macam arkib internet yang simpan semua data. Fungsi utamanya cuma satu je. Merakam dan menyimpan segala maklumat, setiap detik, setiap pengalaman yang anda lalui sejak anda lahir. Dan dia buat semua ni tanpa ada sebarang tapisan. Tak ada filter langsung? Tak ada filter. Dia tak pandai nak menilai sama ada maklumat tu logik ke tak, sama ada ia masih relevan dengan hidup anda sekarang atau dah lapuk. Dia cuma save. Dan kemudian dia cipta apa yang dipanggil peraturan keselamatan berdasarkan maklumat tu untuk pastikan anda terus survive. Sekejap. Maksudnya dia save je semua benda. Tak kiralah benda tu memori gembira ke, benda trauma sekecil-kecil alam ke, semua masuk file tu. Tak ada butang delete ke? Tepat sekali. Tak ada butang delete secara automatik. Bahaya tu. Memang bahaya kalau kita tak sedar. Dan kat sinilah letaknya punca kebanyakan masalah emosi dan respon terkejut kita bila dah dewasa ni. Bila kita masih kanak-kanak, terutamanya dari umur 0 hingga 6 tahun, kita berada dalam fasa di mana gelombang otak kita ni sangat mudah menyerap informasi. Masa tu otak macam span kan? Ya, macam span. Masa tu, kita bergantung 100% pada orang dewasa untuk terus hidup. Jadi, bila berlaku sesuatu yang menakutkan,
Walaupun benda tu nampak kecil pada pandangan kita yang dah matang ni, minda kanak-kanak kita akan anggap itu sebagai ancaman besar kepada nyawa. Boleh tak bagi contoh situasi supaya mudah sikit nak bayangkan rupa fail tu? Okey, macam ni. Contohnya, masa anda umur 4 tahun, mungkin ada seorang ahli keluarga yang tiba-tiba tengking dan marah anda dengan sangat kuat sebab anda tertumpahkan air kat ruang tamu. Alamak, tumpah air je pun. Betul, tumpah air je. Tapi minda separa sedar budak 4 tahun tu sangat terkejut dan dia terus buat satu kesimpulan tantas untuk melindungi anda di masa depan. Dia fikir macam ni, kalau aku nak selamat, kalau aku tak nak kena marah dan hilang kasih saya, aku kena sentiasa diam. Jangan bercakap, jangan melawan, jangan buat silap langsung. Wow, dia terus buat undang-undang baru. Ya, program tu pun terus di-save dalam hard drive minda separa sedar sebagai satu protokol keselamatan yang sangat ketat. Okay, make sense. Saya mula nampak ke mana arah perbincangan kita ni. Maksudnya, program zaman budak-budak tu masih berjalan senyap-senyap kat latar belakang. Operating sistem fikiran kita sampai kita dah besar panjang ni. Ya, malangnya macam itulah realitinya. Mari kita bawa benda ni ke masa depan sikit. Bayangkan situasi ni. Sekarang umur anda dah 40 tahun. Okey, dah matang lah ni. Dah matang, dah kerja bagus. Anda ada dalam bilik mesyuarat kat office, tengah bincang projek besar ni. Tiba-tiba bos anda masuk dengan riak wajah yang ketat atau nada suara yang lebih kurang sama macam ahli keluarga yang marah anda masa anda umur 4 tahun tu. Alamak. Minda separa sedar anda tak kenal bos tu. Dia tak tahu pun anda tu pengurus besar ke, ada degree ke. Tapi dia sangat kenal pattern suara dan riak wajah tu. Dia cam rupa marah tu. Ya, dia terus keluarkan fail lama tu dan hantar isyarat kecemasan kepada badan anda. Bahaya, cepat, diam sekarang kalau nak selamat. Patutlah. Anda dah dewasa, ada jawatan tinggi, anda tiba-tiba rasa takut. Tapak tangan mula berpeluh, jantung laju dan anda terkedu, tak boleh nak keluarkan idea. Kita sebenarnya sedang bereaksi menggunakan perisian yang ditulis masa kita bawah umur 6 tahun. Oh, wow. Kadang-kadang kita sendiri pun rasa pelik dengan kelakuan diri sendiri kan? Macam, asal aku takut sangat nak cakap pendapat aku tadi. Bos tu boleh makan orang pun. Rupa-rupanya ada budak 4 tahun tengah pegang kontrol steering emosi kita masa tu. Ya, budak 4 tahun tu yang tengah pandu hidup kita. Tapi kan, apa yang buat saya rasa benda ni sangat mind-blowing dari sumber kita ni ialah, memori dan trauma lama ni bukan sekadar bermain di ruang minda je. Ia sebenarnya mewujudkan apa yang pakar panggil sebagai blok tenaga secara fizikal dalam badan kita. Betul, kesan fizikal dia sangat nyata. Kajian umum dan pemerhatian dari pakar-pakar wellness selalu tunjukkan yang stres emosi yang tak dilepaskan atau fight or flight response yang berterusan ni sebenarnya adalah punca utama kepada banyak ketidakseimbangan fizikal yang kita alami hari ini. Ya, kalau kita tengok big picture dia pula kan, badan kita ni sebenarnya adalah satu sistem aliran tenaga dan biologi yang sangat kompleks. Bila minda separa sedar hantar isyarat bahaya macam kat dalam meeting room tadi, badan kita akan automatik lepaskan hormon macam kortizol dan adrenalin. Sedia untuk lari atau lawan. Tepat sekali. Tapi bila emosi ketakutan atau stres ni kita telan dan terperangkap, sebab yelah takkan kita nak tiba-tiba lari keluar dari meeting room kan? Mau kita pecat nanti. Betul tu. Jadi ia akan buat aliran tenaga semula jadi dalam badan tu tersekat. Ibarat sistem paip air kat rumah yang tersumbat dengan kotoran. Oh, paip tersumbat. Bila air tak boleh mengalir lancar, tekanan akan mula terbina. Paip tu mula bengkak dan lama-kelamaan kawasan sekitar tu akan bocor atau rosak. Begitu juga dengan badan kita. Blok tenaga inilah yang selalu buat kita rasa lesu memanjang, tegang kat bahu dan leher. Sakit urat belakang tu semua kan? Ya, lenguh-lenguh atau rasa tak selesa yang bila kita pergi cek, kita sendiri tak tahu puncanya dari mana. Semuanya normal atas kertas. Jadi persoalannya sekarang, macam mana kita nak clearkan pipe yang tersumbat ni? Macam mana nak buang blok tenaga ni? Kat sinilah pakar kita tadi perkenalkan secara mendalam satu teknik yang dipanggil tapping atau menepuk secara perlahan di titik-titik meridian badan menggunakan hujung jari. Ya, teknik tapping ni sangat menarik. Bunyinya macam acupressure atau acupuncture versi moden kan? Tapi tanpa jarum. Kita cuma perlu tap kat titik tertentu je. Konsep titik meridian ni sebenarnya dah lama wujud. Terutamanya kalau kita kaji pemahaman kesejahteraan tradisi timur.
Titik-titik ni terletak di laluan utama tenaga di permukaan kulit kita. Contohnya, ada titik di bahagian paling atas kepala, di hujung pangkal kening, di tepi sisi mata. Bawah mata pun ada kan? Ya, di bawah mata dan di kawasan tulang selangka kat dada kita. Okey, kejap. Saya nak jadi wakil pendengar yang mungkin rasa sedikit skeptikal kat sini. Biar betul. Tepuk-tepuk sikit kat dahi, kat tepi mata, kat dada. Tiba-tiba trauma dan stres berpuluh tahun boleh hilang. Macam tak logik je bunyinya. Apa sains atau biologi di sebalik perbuatan menepuk ni? Soalan yang sangat bagus dan memang wajar ditanya. Ia memang nampak macam terlalu ringkas untuk jadi kenyataan. Macam tak masuk akal. Tapi dari sudut biologi saraf, apa yang berlaku di dalam otak tu sangat menakjubkan. Apabila anda mula rasa tertekan atau terancam, bahagian otak yang dipanggil amigdala, Amigdala. ya, amigdala, Ya. iaitu pusat penggera ketakutan otak anda. Ia akan menyala dan aktif. Ia yang mengawal respon fight or flight tu. Apa yang pakar dapati ialah bila kita fokus pada emosi atau memori yang menyakitkan itu dan dalam masa yang sama kita lakukan tindakan fizikal, menepuk perlahan pada titik-titik meridian ni, tekanan fizikal tu sebenarnya menghantar isyarat kinetik yang menenangkan terus ke amigdala. Oh, isyarat fizikal dari jari kita tu hantar mesej ke otak. Maksudnya dia macam short circuitkan sistem penggera tu lah. Dah hantar isyarat fizikal yang mengatakan kita selamat, kita tenang sekarang. Ini secara perlahan-perlahan memutuskan hubungan emosi antara memori buruk tersebut dengan reaksi ketakutan fizikal badan anda. Macam nak ajar badan kita respon baru lah ni. Ya, ia seolah-olah memberitahu otak untuk memadamkan terus penggera kecemasan tersebut. Make sense sangat bila diterangkan macam tu. Jadi, kita bukan sengaja nak overreact, tapi sistem biologi kita yang tertrigger dan ketukan tu wujudkan laluan saraf yang baru. Betul. Tapi ada satu lagi bahagian tentang teknik tapping ni yang saya rasa sangat best dan agak kelakar bila saya kaji nota sumber ni. Bahagian mana tu? Selalunya kan, bila kita tertekan atau down, orang sekeliling atau coach motivasi akan suruh kita fikir positif kan. Macam, alah, good vibes only bro. Mereka suruh kita pandang cermin dan sebut afirmasi. Macam, saya gembira, saya tenang, rezeki pasti datang. Ya, tipikal nasihat motivasi. Tapi Ingrid pesan dengan sangat tegas. Jangan buat macam tu kalau kita tak betul-betul rasa macam tu. Kena jujur. Kenapa pakar halang kita dari jadi positif? Ini membawa kita kepada satu konsep yang dipanggil toxic positivity atau kepositifan toksik. Kenapa minda kita tolak afirmasi positif yang palsu? Untuk mudah faham, cuba guna analogi ni. Bayangkan ada satu selonggok sampah yang sangat busuk kat tengah-tengah ruang tamu rumah anda. Wish, kotornya bayangan tu. Bau dia memang tak boleh bincang lah. Toxic positivity ni ibarat anda ambil sebotol pewangi bilik bauan lavender yang wangi tu dan anda sembur banyak-banyak ke atas timbunan sampah tu. Sampah campur lavender. Mesti bau dia lagi pelik dan memeningkan. Betul. Sampah tu tak hilang pun, bau busuk tu masih ada. Cuma ia bercampur aduk dengan bau wangi yang palsu. Ia jadikan persekitaran tu lebih mengelirukan dan langsung tak selesa. Begitu juga dengan emosi kita sebenarnya. Oh, emosi pun macam tu ke? Ya, kalau anda tengah rasa sangat stres sebab kerja bertimbun atau ada masalah kewangan, lepas tu anda paksa diri berdiri depan cermin sambil sebut, saya tenang, saya rileks, saya kaya. Minda separa sedar anda akan menjerit dari dalam. Tipu, kau tengah gelabah tu, bil tak bayar lagi. Betul. Dia tahu kita tengah menipu. Ini secara ironinya cuma akan wujudkan lebih banyak konflik dalaman, rintangan dan menambah lagi blok tenaga tu. Setuju sangat. Minda kita memang ada radar penipu yang sangat tajam. Dia tahu bila kita tengah scam diri sendiri. Jadi, apa yang teknik tapping ni ajar ialah kita wajib sebut kebenaran emosi kita secara lisan. Ya, lisan dan jujur. Kalau anda tengah rasa marah gila kat seseorang, anda kena cakap kuat-kuat sambil tepuk titik tu. Contohnya sebut, walaupun saya rasa sangat tertekan dan nak marah gila kat dia sekarang ni, saya terima diri saya seadanya. Bila kita sebut ayat tu je pun dah rasa macam ada satu beban terlepas, kan? Kita tak payah berlakon nak jadi orang baik atau nak nampak kuat.
Ya, dari sudut psikologi dan pelepasan tenaga, bila kita mengaku je kebenaran tu, kita secara automatik berhenti melawan perasaan tersebut. Kita tak bergaduh dengan diri sendiri. Kita memberi pengesahan dan validasi kepada apa yang badan kita tengah alami. Oh, pengesahan. Ya, dan bila penerimaan emosi tu digabungkan dengan tindakan menepuk titik meridian tu, ia jadi satu kombinasi yang luar biasa berkesan. Menepuk secara fizikal, merungkaikan sekatan tenaga dan menenangkan amigdala. Manakala pengakuan jujur tu menenangkan ego dan minda rasional kita. Cantik betul gabungan tu. Proses ini menyatukan semula minda dan badan. Dia membenarkan tenaga yang terperangkap macam air dalam paip desumbat tadi tu kembali mengalir dengan lancar. Maksudnya, kita bagi tahu badan kita, ya, memang kita tengah gelabah dan takut sekarang ni. Ia benda yang normal dan kita masih selamat. Anda akan perasan tiba-tiba tahap stres yang mulanya di skala 10 tadi, lepas buat teknik ni, perlahan-lahan turun jadi 5, turun jadi 2 dan akhirnya fikiran jadi clear. Betul. Dan bila kita bercakap pasal kelancaran aliran tenaga ni kan, ia terus bawa perbincangan kita ni ke satu lagi perspektif yang agak meluas, iaitu konsep frekuensi dan getaran semula jadi badan kita. Kalau kita teliti dari sudut biofizik, memang tak dapat dinafikan bahawa segala benda yang wujud dalam alam semesta ni, termasuklah setiap organ dan sel dalam badan kita, semuanya beroperasi pada frekuensi atau getaran yang tertentu. Semuanya bergetar. Ya, bila kita dalam keadaan stres yang melampau, keletihan yang teruk, atau menyimpan emosi negatif dari zaman kanak-kanak tu, getaran badan kita berada pada tahap yang sangat tidak harmoni. Kalau nak senang bayangkan, ia macam radio analog zaman dulu-dulu tu. Yang kena pusing-pusing tu. Yang kena tala tu. Kalau siarannya tak dapat ditala dengan betul, apa yang anda dengar cuma bunyi bising, bunyi statik, mendengung, berdesir dan memang tak sedap langsung didengar. Oh, saya faham analogi tu. Jadi, teknik melepaskan emosi melalui tapping tadi pada asasnya adalah satu usaha aktif dan manual dari pihak kita untuk membuang bunyi statik tu, supaya kita boleh pusing knob radio tu pelan-pelan, cari siaran asal kita yang clear, tenang dan seimbang. Betul tak? Betul. Analoginya sangat tepat. Dan ramai orang mula sedar yang badan kita ni sebenarnya satu antena yang sangat-sangat sensitif. Badan kita ada respon tersendiri terhadap persekitaran, terhadap tekanan dari luar, cara kita makan, malah apa yang kita fikirkan setiap hari boleh mengubah frekuensi badan kita. Tapi kan, kalau kita fikir pasal realiti kehidupan moden kita sekarang, kat KL atau mana-mana bandar besar lah, kita semua sibuk. Kehidupan bergerak laju sangat. Terlalu laju. Kan, tak semua orang ada masa atau ruang untuk duduk diam 15 minit, cari titik meridian dan buat tapping bila stres melanda. Takkanlah tengah meeting besar atau tengah beratur panjang kat bank, tiba-tiba kita nak tepuk-tepuk dada dan dahi kita depan orang ramai kan? Mahu orang sekeliling pandang pelik? Itulah, orang ingat kita buang tebiat pula. So, wujud tak cara lain yang lebih praktikal untuk zaman sekarang ni? Di sinilah masuknya topik tentang teknologi atau alat sokongan harian macam Vibrational Frequency Patch atau VFP yang dibawa oleh penaja kita tadi. Kehidupan moden memang menuntut penyelesaian yang lebih mudah diserap ke dalam rutin harian kita. Kalau kita faham logik bahawa badan kita perlukan persekitaran frekuensi yang harmoni untuk sentiasa mengekalkan keseimbangannya, maka pendekatan menggunakan patch seperti VFP ni nampak sangat masuk akal. Ia bertindak sebagai pelengkap kepada teknik manual tu. Dia macam tampal je kan? Ya. Ia direka secara khusus sebagai satu alat yang sangat non-invasif. Maksudnya, ia tidak melibatkan apa-apa pembedahan, tidak memasukkan sebarang bahan kimia ke dalam badan, tak mengganggu langsung rutin kita dan tak menyakitkan. Anda cuma perlu tampal sahaja di badan seperti plaster biasa. Mudah sangat tu. Sangat mudah. Dan saya rasa penting untuk kita perjelaskan di sini dengan sangat teliti. Ia bukanlah ubat dan ia sama sekali tidak membuat apa-apa tuntutan perubatan. Konsep pendekatannya berbeza sama sekali dari bidang perubatan klinikal. Betul tu. Saya setuju kita kena jelaskan benda ni. Kalau ubat, konsep dia kita makan bahan kimia tu untuk paksa badan hilangkan satu-satu simptom fizikal secara terus kan? Tapi alat macam VFP ni, fungsi dia lebih ke arah sokongan persekitaran. Ya, sokongan ruang frekuensi. Ia macam satu alat bantu untuk wujudkan ruang frekuensi yang betul
kat sekeliling badan kita. Cuba anda bayangkan dia macam garpu tala atau tuning fork dalam muzik. Oh, tuning fork. Contoh yang sangat bagus. Bila badan kita seharian terdedah kepada isyarat frekuensi yang harmoni secara pasif dari patch tu, sel-sel badan kita ibarat macam, macam ni rupanya frekuensi yang original dan tenang tu. Dan dia perlahan-lahan mula selaraskan dirinya sendiri untuk ikut rintak yang harmoni tu. Ia cuma bertindak bantu support keseimbangan semula jadi badan kita. Apa yang menarik tentang pendekatan pasif begini ialah ia sangat menghormati kecerdasan dan kemampuan semula jadi badan kita sendiri. Kita tak memaksa badan untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaannya. Sama ada anda memilih untuk menggunakan teknik meridian secara fizikal dan aktif ataupun anda memilih sokongan frekuensi yang pasif dan berterusan seperti VFP, kedua-duanya sebenarnya berkongsi satu falsafah akal yang sama. Falsafah buang halangan. Ya, buang halangan dan gangguan. Berikan isyarat persekitaran yang betul dan akhirnya biarkan badan memulihkan rentak asalnya dengan sendiri. Badan kita tahu apa yang perlu dilakukan jika ia berada dalam keadaan harmoni. Setuju. Kita sebenarnya cuma perlu mudahkan sikit kerja badan kita tu, bukan tambah beban dia. Tapi alang-alang kita tengah rancak bercakap pasal badan ni kan, ada satu lagi benda penting dari nota pakar yang buat saya sendiri terasa sentap sikit bila saya baca. Oh, bab yang mana satu tu? Kita ni, manusia zaman sekarang, selalu sangat berkasar dengan badan sendiri. Anda perasan tak? Bila kita kerja kuat sangat, lepas tu tiba-tiba kita rasa letih nak demam atau badan kita tak larat nak buat kerja, benda pertama kita buat selalunya adalah marah. Marah badan sendiri? Ya, kita mula merungut dan cakap dalam hati, aduh, kenapa dengan badan aku ni lembik sangat? Waktu-waktu genting macam ni lah dia nak buat hal, nak sakit. Badan aku ni asyik nak mengkhianati aku je bila aku perlukan tenaga? Frasa badan aku mengkhianati aku tu adalah satu bentuk corak pemikiran yang sangat berat. Ia sangat negatif dan malangnya sangat selalu kita dengar. Bila kita layan badan kita sebagai musuh dan kita wujudkan pemikiran macam tu, kita secara tak langsung sebenarnya sedang menghantar isyarat ancaman ke amigdala tadi. Kita jadi musuh badan sendiri. Betul. Dan ini lantas mewujudkan lebih banyak tekanan biologi dan ketegangan pada sel. Pakar mencadangkan satu pendekatan psikologi yang sangat elegan untuk ubah corak pemikiran yang merosakkan ini, iaitu menggunakan teknik penstrukturan semula minda atau reframing. Reframing ni menarik. Caranya sangat mudah, iaitu menggunakan kuasa soalan bagaimana jika atau what if. Ya, teknik bagaimana jika ni rupanya sangat powerful. Kenapa soalan? Sebab bila kita tanya soalan, minda kita tak rintangi benda tu sebagai arahan paksaan. Daripada kita hentam dan salahkan badan kita bila kita letih, pakar ajar kita untuk berhenti sejenak dan tanya diri sendiri. Tanya macam mana tu? Macam ni, bagaimana jika badan saya sebenarnya tidak mengkhianati saya tapi dia tengah cuba selamatkan saya dari burnout? Bagaimana jika dia sebenarnya cuma perlukan sedikit rehat supaya saya boleh berlari lebih jauh esok hari? Atau soalan yang paling mendalam bagi saya, Apa soalan tu? bagaimana jika saya sebenarnya berhak melayan diri saya sendiri dengan penuh kelembutan dan kasih sayang? Bila baca soalan tu je, saya sendiri boleh rasa macam ada satu beban berat terangkat dari bahu. Itulah keajaiban psikologi manusia. Apa yang menakjubkan di sini ialah bagaimana menggunakan permulaan ayat bagaimana jika tu sebenarnya membuka pintu terus kepada kebijaksanaan minda separa sedar anda. Ia membenarkan minda untuk mula mencari jawapan dan solusi yang lebih baik. Berbanding buat ayat penyata kan? Betul. Kalau kita buat kenyataan direct macam badan saya teruk, minda akan terus tutup pintu dan terima ia sebagai satu fakta negatif yang mutlak. Tapi bila kita bentangkan ia sebagai satu kemungkinan, macam bagaimana jika saya berhak melayan diri dengan baik, ego kita akan turun. Ego kita tak rasa dicabar. Ya, minda separa sedar akan mula memproses maklumat tu dan memberikan anda rasa empati, ketenangan dan kelembutan. Kita secara sedar memilih untuk berhenti bermusuh dengan diri kita sendiri. Betul sangat tu. Dah tiba masanya kita jadi kawan baik kepada badan kita sendiri. Bukannya jadi pengkritik yang paling kejam. Okey, rentetan dari perbincangan pasal berdamai dengan diri sendiri ni, ia bawa kita kepada satu lagi poin dari sumber ni yang agak provokatif. Tapi saya rasa sangat-sangat penting untuk kita borakkan hari ni. Poin tentang apa tu? Ia berkaitan dengan soal kemaafan.
Oh, ini topik berat ni. Sangat berat. Selalunya dari kecil, sama ada dari sekolah atau masyarakat, kita sentiasa diajar kalau nak hidup tenang, kalau nak move on, kita wajib maafkan orang yang buat salah pada kita, kan? Kena sentiasa jadi orang yang berjiwa besar. Walaupun orang tu lukakan hati kita dengan sangat-sangat teruk. Itu yang selalu ditekankan dalam masyarakat. Tapi pandangan pakar tentang konsep memaafkan ni agak sedikit berbeza dari apa yang kita selalu dengar. Ya, pandangan ini mungkin sedikit mencabar norma kebiasaan masyarakat kita yang suka melihat penyelesaian secara harmoni di luar tanpa ambil kira sakit di dalam. Tetapi dari sudut sains frekuensi dan bebanan tenaga yang kita bincang tadi, pandangan pakar ini sangat logik. Macam mana beliau terangkan? Beliau mengutarakan bahawa memaafkan secara paksa, lebih-lebih lagi jika anda sebenarnya belum bersedia secara emosi, benda tu boleh memudaratkan diri sendiri dalam jangka masa panjang. Bahaya rupanya paksa diri ni. Sangat bahaya. Ada ramai orang yang memaksa diri mereka menyebut saya dah maafkan dia kerana merasakan ia satu kewajipan moral. Tetapi jauh di sudut hati, luka, rasa teraniaya dan kemarahan itu masih sangat berdarah. Pembohoman emosi inilah yang akan menyebabkan blok tenaga dan frekuensi yang kita bincangkan pada awal tadi itu menjadi jauh lebih kronik. Tepat sekali. Dan pakar tu tegas mengatakan, kesembuhan tenaga anda sendiri jauh lebih penting dari segala-galanya dan dari pandangan orang lain. Kalau ada orang lukakan anda berhak untuk rasa marah. Anda berhak untuk memproses emosi itu. Anda tak perlu pendam. Betul. Dan paling penting, lepaskan beban rasa sakit tu dari badan anda dulu. Buat tapping ke, reframe fikiran ke, fokus pada frekuensi diri sendiri. Jangan paksa diri untuk memaafkan si pelaku semata-mata nak nampak baik atau suci di mata masyarakat. Padahal frekuensi badan anda sendiri tengah huru-hara dan menahan pedih. Ya, tenangkan sistem anda dulu. Berdamai dengan badan dan emosi anda sendiri terlebih dahulu. Selepas anda dah tenangkan sistem anda, bila tenaga dalaman anda dah mengalir lancar, selalunya rasa kemaafan tu akan datang melimpah dengan sendirianya. Secara semula jadi, tanpa perlu dipaksa sikit pun. Kemaafan itu sepatutnya datang sebagai satu hasil dari kesembuhan, bukan satu paksaan awal. Dan jika kita himpunkan kembali semua kepingan teka-teki yang kita bincangkan hari ini, ia berbalik kepada satu matlamat asas. Kesejahteraan fizikal dan mental anda sangat bergantung kepada kelancaran aliran tenaga dan frekuensi di dalam diri anda. Betul. Tekanan dunia luar, memori pahit zaman kanak-kanak, dan emosi yang ditahan-tahan demi memuaskan hati orang lain, semua ini wujudkan sekatan. Tetapi mesej yang paling penting di sini ialah anda tidak perlu lagi membiarkan diri anda terperangkap menjadi mangsa kepada fail lapuk tersebut. Anda ada kawalan sekarang. Ya, anda kini mempunyai akses kepada pelbagai kesedaran dan instrumen untuk membantu diri anda. Sama ada anda memilih kaedah proaktif dan manual seperti membebaskan emosi melalui teknik meridian, mahupun anda memilih untuk memanfaatkan sokongan harian semula jadi seperti patch frekuensi untuk persekitaran. Kuasa untuk mengekalkan keseimbangan tu ada di tangan anda sepenuhnya. Jadi, kalau anda tengah dengar ni dan mungkin tertanya-tanya dalam hati, kenapa semua info pasal hard drive otak, teknik meridian, frekuensi dan reframing ni penting untuk aku ambil tahu? Jawapannya cukup simple tapi sangat mendalam. Kerana anda berhak untuk berasa amat selesa dan selamat di dalam badan anda sendiri. Ya, anda berhak merasa tenang. Perlu sentiasa mengusung bagasi berat yang tak nampak dari zaman kanak-kanak masuk ke dalam masa depan anda. Ada banyak alat sokongan, ada teknik psikologi dan wujud penyelesaian macam VFP yang boleh tolong selaraskan frekuensi anda supaya anda boleh hidup dengan langkah yang lebih ringan, gembira dan tenang. Kesimpulannya kan, kesihatan holistik bukan sekadar mengukur kalori apa yang kita makan atau menghitung berapa jam kita berpeluh bersenam di gym. Ia juga tentang memastikan perisian emosi di dalam minda separa sedar kita dan frekuensi tenaga halus dalam badan kita telah diupdate. Sentiasa kena update file tu. Dan sentiasa selari dengan kehidupan yang kita mahukan sekarang, bukan lagi dipandu oleh trauma ketakutan kehidupan bertahun-tahun yang lalu. Betul tu. Saya setuju sangat dengan rumusan tu. Okey, sebelum kita tamatkan sesi perbualan santai tapi sangat deep kita ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu perkara.
Satu sudut pandang baru untuk direnungkan bila anda sendirian memandu atau minum kopi nanti. Apa tu? Cuba bayangkan, kalau ilmu tentang frekuensi, penyelesaian blok tenaga dan cara berdamai dengan minda separa sedar ni diajar secara meluas di sekolah-sekolah kepada kanak-kanak, bagaimana agaknya rupa dunia kita atau bentuk masyarakat kita 20 tahun dari sekarang? Wah, itu soalan yang sangat mendalam. Kan? Jika generasi akan datang tahu cara melepaskan emosi mereka setiap hari berbanding mewarisi dan membawa hard drive trauma dan kemarahan ibu bapa mereka. Fikir-fikirkannya, adakah fail lapuk tu masih berjalan dalam sistem anda dan adakah anda dah sedia dah tekan butang delete hari ini? Okey, rasanya setakat itu saja untuk borak kita kali ini. Jaga diri anda, jaga emosi, jaga frekuensi dan kita jumpa lagi dalam sesi seterusnya. Bye! Bye, jumpa lagi.